Salam sejahtera dan welcome back to my channel. Okey, untuk hari ini pula informasi yang saya nak kongsikan adalah tangkapan Jabatan Imigresen Negeri Sembilan dalam operasi SASAR, iaitu OPSASAR. Pada 7 Mei 2025 satu Malaysia Imigresen melaksanakan operasi secara serentak iaitu OPSASAR. Okey, sebelum ni saya dah letakkan beberapa video dan anda boleh tonton di sana. Okey, sebelum saya ke video, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah untuk anda sentiasa mendapat informasi yang terkini. Okey, so di Negeri Sembilan pula operasi dijalankan di sebuah tapak pembinaan jam lebih kurang 10.45 pagi. Jadi dalam operasi ini seramai 130 warga asing telah pun diperiksa oleh pegawai penguatkuasa Immigration, dan daripada 130 orang, seramai 102 parti telah pun ditangkap kerana ada kesalahan di sana. Okey, kesemua yang ditangkap ni adalah berusia 13 hingga 55 tahun. Okey, ada yang bawah umur pun ada okey. So daripada 102 parti yang ditangkap ni, pecahan adalah 93 adalah daripada mereka adalah lelaki dan 9 adalah perempuan. So total 102 orang. Okey, kalau mengikut pecahan warga negara, Indonesia paling ramai iaitu 55 orang Indonesia, diikuti Bangladesh seramai 29 orang, Myanmar 16 orang dan satu kanak-kanak Myanmar. Okey, Myanmar ada satu kanak-kanak dan satu Pakistan. So total ada 102 orang. Okey, menurut kenyataan media dari yang saya dapat daripada Facebook rasmi JIM Negeri Sembilan. Okey, semasa operasi dijalankan ada cubaan ataupun ada warga asing yang menyorok dalam timbunan-timbunan ataupun tempat-tempat di kawasan pembinaan itu, dan ada juga yang cuba terjun dari ketinggian 6 meter. Okey, terjun dari ketinggian 6 meter, nak lebih kurang nak larikan diri lah diorang ni kan. So mereka pun telah pun ditangkap. So kesalahan-kesalahan dekat sini adalah ada yang tinggal lebih masa, ada yang gagal mengemukakan dokumen, ada yang salah guna pas kat sini dan kesemua mereka ni dihantar ke Depot Immigration Lenggeng untuk tindakan seterusnya. Okey, mereka-mereka ni akan disiasat mengikut akta immigration dan akta-akta yang berkaitan. Okey, jadi kepada warga asing di Negeri Sembilan yang nak sangat balik kampung, tak tahu cara, awak pergi ke bahagian penguatkuasa Immigration Negeri Sembilan, serah diri dan pulang ke negara asal. Kepada penduduk-penduduk Negeri Sembilan, sekiranya ada kelibat-kelibat parti-parti atau warga asing yang meragukan, anda boleh menyalurkan aduan ke bahagian penguatkuasa Immigration Negeri Sembilan ataupun melalui talian. Saya ada buat video-video, anda boleh search cara-cara untuk membuat aduan. Okey, so untuk kali ini itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe kat bawah ni dan kongsikan link video ni kepada kawan-kawan anda supaya apabila saya update video-video lain, mereka ataupun anda mendapat notifikasi di mana saya update video-video yang saya nak update lah. Okey, so kepada anda yang dah menonton, terima kasih dan jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih.